Boleh duit ebah milai buku dengan cara tak ada sahih, tak ada benar sana. Rupa mana? Ambil nama umur orang lain, mari ubah di nama umur kita, lalu tu buat duit umur hak sebenar. Tu sana. Tak ada boleh duit ebah milai buku sana. Jadi sungguh berita ni kita biasa buat dah, tapi nak kata hari ni berlaku dah saya tanggal 15 Marai. 15 tahun 2028 di kawasan Raman sana, Kabul sana. Dia kata tuan rumah tu pergi mengadu kepada Sung Damrong Tam sana. Dia mengadu tu kerana dia tak ada boleh duit milai buku dengan sebab orang ni lah kata orang lain ambil nama umur dia sana. Lalu tu lah saya Sundang Tam tu dia kata ambil mengadu dan juga dia nak gecek untuk nak beri keadilan kepada tuan umur sana. Jadi bila kita tengok rupa macam ni sana, sungguh pun duit tu duit hak kerajaan, tapi kalau kita buat macam ni hingga kata tuan umur sebenar tu tak ada boleh hak dia, lalu tu kata salah juga sana. Salah lah kira kata tu. Saya mana tu hak ada buat macam ni sana. Jika cek kira molek dengan tuan rumah tu, takut-takutnya bila masuk oleh Sundarung Tam ni sana, dia jadi buku panjang, dia jadi masalah banyak sana. Jadi kita sekat dulu, kita jaga dulu, takut-takut nak jadi macam ni sana. Sekadar ni tak siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.